Ni soalan Muhammad setuju soalan ni saya baca ni. Salam Ustaz, nak minta nasihat dari Ustaz untuk isteri saya yang dia ada sini. Saya nak kahwin isteri kedua, tapi dia cakap kalau nak kahwin sekali lagi langkah mak saya dulu. Jadi beri nasihatlah sikit. Hamba setuju benar soalan ni. Ni yang kita duduk, kita sebut baru ni di Endau, Masjid Endau. Jumpa dengan saing seorang, dia ni tiga lain, faham? Tiga lain. Dia pekida. Ada kawan kita, kawan dalam pekida. Tak ramai mana, tapi kenal jugalah beberapa orang, ayah anda, kanda, faham? Nek anda, dia ni kelas ayah anda juga bapak lah. Pakai ni gelang akar kayu ni berombel lengan. Tubuh katang gitu. Kita tak tahu ke ayah anda, rakab buah ayah anda. Faham? Orang hebat lah. Kalau khubahnya kilah gitu je. Kalau body gitu. Jadi jumpa kita, dia kena salam apa semua, ambil gambar apa semua. Jadi yang tu khabar ni, khabar ada gitu gini, khabar ke dia ni. Dia lah, Ustaz, dia ni orang kita ni, tiga lain. Dia megang sini. Cakap dia pun tanya dah, wak mana boleh nikah dua, dia tanya. Dia tiga lain dah. Saya kata lah, awak tiga lain kata, saya gurau, takkan tak boleh nikah dua. Dia kata bukan masalah tu, tapi bini saya empat lain. Tak bini dia bisa lagi, walaupun dia tu hebat dah, bini dia bisa lagi. Dan dia buat ngamuk tak kira ayah anda, tak ayah anda lepas tanah habis. Nampak? Ni. Jadi fitrah perempuan dia gitulah. Jadi kalau kita jadi orang lelaki, kita jadi orang perempuan, kita tak wi. Laki kita nak nikah seorang lagi, tak wi tak? Tak wi juga. Tu kata, ada kamu tak ngak? Jadi orang perempuan dia gitu juga. Cuma orang perempuan ni dia macam budak-budak. Kita kena ambil atas kesempatan budak-budak. Pertama, kita mampu ke tak? Pasal ramai tak mampu. Nak beli selipar bini, tak ada piti, nak menikah sekor lagi. Itu masalah orang lelaki. Kata bodoh aku. Biar mampu sungguh. Maknanya siapa bini kata, bang, piti 500. 500 ambil 1000 tangga tu baru nikah seorang lagi. Beli kat beg tangan hak ke 500 se. Putu dah baru ni lah, beli ke 1000 molek. Tu cara dia. Bang, piti 3000 berinang. Bang, piti 10 wi 20. Kalau gitulah, dia macam budak-budak lah. Nak cekelak wi cekelak, nak askring wi askring. Dia lawang tak pok dia. Tak lawang lah. Nampak bola raga senyak, bola gandang atas pelik belakang pun senyak. Ikut semua dah lah. Maka isteri kita gitu juga, bila kita baik ke dia, kita beri dia kemewahan yang melimpah ruah, tak kesenangan, maka kita nak nikah lagi, dia akan marah mana? Tak sok tu bang uduh, kita tengok ambil comel sikit. Dia gitu. Wallahu a'lam.